Lagu baru. Yelah. Pasal lagu baru lah. Masa rekod lagu baru ni. Lagu Mawar tu. Ini. Bukan rekod malam Jumaat. Sebab kena hantar macam. Minat betul malam Jumaat tu. Tak, dia macam selalu time-time dia macam tu. Faham tak? So bila you rekod lagu tu malam Jumaat, alamak malam Jumaat pula. Lepas tu part tinggi-tinggi tau. Suara dia macam, suara saya nyanyi lah. Kan malam Jumaat tu kan, part-part seram. Sebab yang tu yang saya tak rekod lagi. Lepas tu I bunyi sikit lah. I rasa seram. Macam I memanggil ke ni kan. Tak apa. Lepas tu bila tidur Safwan, betul Safwan datang Safwan. Benda yang I tengok lama dulu. Ingat tak yang I cerita, I inspirasi lagu ni yang masa dulu yang menyanyi tu. Benda yang sama datang lagi. Yang dulu. Yang dulu, yang dekat rumah lama, yang dekat tepi pintu tu. Tepi pintu yang oput-oput tu. Bukan yang tu. Yang perempuan tu. Oh yeah. Yang perempuan cantik tu. Rambut panjang. Tapi kuku panjang. Dia datang. Senyum je. Lepas tu dia hilang. I misal gila nyanyi. Memang datang ni. I tak patut lah nyanyi lagu tu. Tu, tak patut lah. Okay. Tak apa. Kita masuk ke pengalaman paling pahit lah. Tak, memang I rasa nak nyanyi macam tu. Ya. Faham. I rasa macam benda tu selalu kat kepala I. Tapi tak patut I nyanyi kan. Tapi nak juga. Ingat tak bunyi dia? Tak apa, kita ni lah. Tak payah nyanyi dah. Allah, apa benda ni Allah. Okay, kita masuk ni lah pengalaman paling pahit lah. Cukup lah. Yang tadi tu cukup lah. Cukup. Ini pengalaman paling pahit lah. Pengalaman paling pahit lah. Astagfirullahaladzim. Pengalaman apa ni? Allah.